Alright, hi, hello everyone. Hello kepada semua pengunjung. Saya nampak ada kakak yang sedang beratur. Kakak pakai tudung pink, kakak pakai tudung putih. So, ini adalah pengumuman khas for my girls and also the boys untuk anda singgah ke booth E106 KV Sultan Abdul Samad sebab ketika dan masa ini mereka sedang buat satu demo makeup, bukan makeup biasa, makeup hantu. Macam tu. Kalau nak takutkan sesiapa, nak terkejutkan mak, jangan terkejutkan mak saya tarik balik kata-kata saya, Kang, mak sakit jantung, anda saman saya pula. So, anda boleh pergi ke Lari Besti to A106. Bukan dekat aras lain, aras sini je. Anda boleh pergi ke KV Sultan Abdul Samad. Cepat tahu sebab diorang tengah buat demo makeup hantu. Okey, di kesempatan itu, di sebelah kiri saya, nampak macam familiar. Tapi masih cantik. Dia familiar, orang kata kadang-kadang familiar ni kita dah bosan tengok tak? Ini familiar yang cantik, lawa. Kita bersama Dr. Asia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah. Hari ini okey, sihat? Okey, saya sihat. Alhamdulillah. Okey, Dr. Asia dari mana? Saya daripada Institut Pengajian Siswaza, Mhm. Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam. UiTMD hati Ya, kita. #UniPurple. #UniPurple. Ha, Okey, Cik Dr. Asia. Alright, so mungkin nak cerita sikit sebab daripada tadi kalau tengok saya interview, kebanyakannya mereka ni sentuh pasal student yang mungkin lepasan SPM, yang baru nak betul. memilih jalan, nak pergi politeknik ke, nak pergi ke Mara ke, yang mungkin baru di peringkat orang kata di satu level orang kata undergraduate lah. Tapi Betul. Dr. Asia datang dari postgraduate studies, maybe want to share something about postgraduate studies. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya bila kita pergi membuat road tour kan, rata-ratanya memang akan lebih banyak yang mempromosikan program ijazah sarjana muda ataupun program diploma dan sebagainya. Tapi kami bukan saja nak jual program sarjana dan juga program PhD, tapi kita juga di sini untuk kita memberikan satu awareness, tak kata campaign pun lah, tapi sebenarnya kita cuba nak It's a good memberikan. campaign lah. Kalau di campaign pun dia still Betul. good. Kita nak bagi satu kesedaran umum ya bahawasanya kalau boleh kita jangan berhenti setakat ijazah sarjana muda. Peluang itu lebih besar bila mana kita ada satu kelayakan yang lebih. Sebab kalau kita lihat pun sebenarnya daripada data human capital ataupun labor statistik kita, saban tahun berapa banyak yang kita keluarkan dengan kelayakan ijazah sarjana muda. Maka in order for us to be more competitive, in order for us to be someone who has an added value, maka kita perlu cari sesuatu yang ada nilai tambah. Okay? Dan kita lihat sekarang ni keperluannya yang diperlukan oleh pasaran, tenaga kerja pasaran, oleh industri, mereka memerlukan pemikir. Bukan Okay. hanya like I said yesterday, the one who can provide the brains, not Think just the tanker. hands. Yes, yang gitu. Strategic level, not just managerial level, but also strategic level, and the one who can make the organisation move forward despite of this uncertainty. Sekarang kan kita tengok kan Betul. banyak sangat masalah global yang dihadapi dan kita perlukan orang yang boleh address the turbulence ataupun apa orang kata sebagai gangguan pasaran dan sebagainya. Kita perlukan orang yang ada kelebihan itu, maka yang akan ada adalah those yang ada lebih kelayakan akademik. Saya tidak kata dengan hanya ijazah saja anda tidak mempunyai skill. Tetapi rata-rata yang datang kepada kita sampai satu tahap mereka rasa mereka perlukan lebih. When you already have working experience but you need that strategic thinking, you need masters and PhD. Dan ini juga bergantung di mana anda berada lah. Tengok kepada career sedia ada kan. Sebagai contoh kalau pensyarah, of course lah sekarang kita nak perlukan pensyarah dengan kelayakan PhD. Begitu juga kalau kita lihat sekarang ramai yang datang pada kita ni adalah mereka-mereka yang berada di peringkat pengurusan tertinggi di satu-satu organisasi. Jadi mereka nak macam mana nak bawakan satu hala tuju yang terbaik untuk organisasi, mereka perlukan sarjana dan PhD kerana ini akan memberikan mereka satu daya pemikiran, analytical thinking yang diperlukan. Sebab tu kita perlukan sarjana dan PhD. Alright, doktor. Maybe soalan cepu mas sikit lah. Kadang-kadang Betul. orang
saya bukannya tak nak sambung belajar. Betul. Sometimes kalau saya tengok kan kawan-kawan saya mungkin dah sambung belajar, lepas tu bila nak minta kerja, oh company cakap you ni overqualified lah. Ha, Betul. jadi macam mana kita nak jawab isu-isu yang macam ni yang menyebabkan orang rasa macam discourage nak sambung belajar, Okey, Doktor? saya rasa kita tak boleh generalize ya perkataan overqualified. Sebenarnya soalan ni kerap kali Ha, diajukan kerap. kepada saya. Aha. Setiap kali kami buat promotional tour akan ada. Doktor, tidakkah kami nanti jadi overqualified? Overqualified. Ha. Saya kata yakinnya kamu, Yakin. yakinnya kamu menjadi seorang yang overqualified di Hanya dengan situ. ada satu Ya, master. kan? Sebab apa-apa pun sebenarnya kita lihat hala tuju tu sebagai contoh, macam mana pun untuk menjadi orang yang betul-betul berkelayakan, berpotensi dan ada credibility, it has to have a combination of academic qualification and also experience. Okay, Alright? true. Tapi kita faham sebenarnya corak ya ataupun pattern kehendak pasaran juga berubah. Mungkin calon berkenaan ataupun pelajar yang menyebut tentang perkara itu, dia berada di dalam satu konteks ataupun sektor yang mungkin agak kecil Mhm. ataupun yang mungkin agak rigid dari segi tenaga ataupun keperluan tenaga kerja sektor tersebut. Jadi kita tak boleh generalize, kita tak Mhm. boleh menilai secara umum. Sebab kalau saya boleh kongsikan punya, kalau siapa yang cakna tentang the statistics of populations in Malaysia, we are moving towards an aging population. True. Kita Ha, aging country. yes. Jadi apakah maknanya di sini? Lebih banyak golongan tua daripada golongan Betul. muda. Dan akan lebih ramai mereka menuju ke usia persaraan. Betul. Jadi bila mereka menuju ke usia persaraan, apakah maksudnya di situ? Akan lebih banyak kekosongan untuk masuk dan menggantikan tempat-tempat itu. Exactly, itulah dia. Hmm. Dan kita kata sektor pendidikan, datanglah macam mana pun economic turbulence, datanglah macam mana pun economic crisis, education harus berjalan seperti biasa. No Sebab compromise. kata MC Plus tu dia kata education must win. Yes, Education always, will always win. will always win. Okay. Gitu. Alright. So Dr. Asia kan macam let's say okay kita nak sama belajar tapi saya macam orang confused. Let's say lah saya ni sebenarnya lepas degree nak terus sambung postgraduate ataupun I should take some experience Right, working betul. try bekerja dulu and then sambung ataupun macam mana Okay, Dr. Asia? itulah juga strategi kami, itulah juga objektif kami setiap kali kami berjumpa dengan calon-calon pelajar terutamanya mereka-mereka yang berada di semester akhir peringkat ijazah sarjana muda ni. Kenapa? Kita nak berikan mereka pendedahan. Ada banyak laluan. Kalau anda akhirnya alhamdulillah rezeki mendapat pekerjaan, maka bolehlah terus kepada sektor pekerjaan. Sebab bila kita buat promosi tentang program postgraduate, kita tak paksa orang, well, you have to immediately apply for Enroll the program, sekarang. enroll immediately. No. Tetapi apa yang kita mahu, kita memberikan pendedahan dahulu, Pendedahan. terutamanya kepada mereka untuk mengetahui potensi program pasca ijazah ini. Maka kalau rezeki mereka terus mendapat pekerjaan, teruskan saja. Mm-mm. Tetapi sampai satu tahap nanti anda tahu bahawa anda memerlukan lebih Mm-mm. untuk kekal relevan, untuk menambah credibility, untuk menambah kemahiran diri, untuk pembangunan kerjaya, maka datanglah kembali untuk menyambung program pasca ijazah. Tetapi kalau mereka yang rasa mereka nak pergi terus kepada bidang pendidikan contohnya, nak menjadi pensyarah kan, ada juga peluang-peluang yang kita beri, why not you go straight away, Mhm. especially kalau mereka ada peluang untuk mendapatkan beasiswa. So sebab tu saya kata kita tak boleh ada one size fits all Yeah, kepada it really semua. depends on the field you Betul, are in. And betul. saya suka bila Dr. Asia cakap, there's one day when you realize that you need more, you want more. And I Exactly. rasa macam very important for us to feel that there is always room of improvement. Dan Exactly, kita tak boleh betul. rasa macam enough with what we have. I mean, Right, bagus untuk rasa qanaah, rasa cukup orang cakap, but betul.
kita tak boleh rasa cukup bila kita boleh buat lebih banyak kebaikan. Betul, When you think that okay, continuing your study in postgraduate will add in to apa some improvement in your life, then why not? And betul. macam it really depends on the field you are in. Kalau macam your kerjaya you dapat offer macam Dr. Asia cakap, you can bekerja dahulu, tapi itulah UiTM of course akan menawarkan postgraduate yang apa weekend ke Dr. Asia? Ada. Sebab tu saya selalu tekankan di sini, kita ada pelbagai jenis calon pelajar. Mm-mm. Jadi kita perlu cater kepada these different needs Mm-mm. of our potential candidates. Kalau mereka adalah orang yang mempunyai jadual kerjaya yang ketat, of course kita akan menawarkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Sama ada mereka boleh melaksanakan ataupun hadir kuliah pada hujung minggu. Ada juga yang kita buat secara kelas malam, secara hybrid, ataupun sekarang ni kita guna perkataan blended learning. Blended learning. Bahasa Melayu dia lagi sedap tau. Ustaz. Pembelajaran teradun gantian. Yes, sangat betul. Pembelajaran teradun. Saya sambung Betapa belajar juga sekarang. teradun. Teradun di situ kenapa? Kerana kita tahu setiap pelajar itu ada kekangan mereka tersendiri. Tetapi dengan adanya flexibility ini, walaupun mereka ada kekangan ataupun komitmen tugas yang tinggi, itu tidak menjadi alasan untuk mereka tidak menyambung pengajian. Pengajian. Alright, saya kira satu perkongsian yang sangat bagus dari Dr. Asia. I rasa macam kalau dulu maybe you can say that continuing atau pursuing your study postgraduate is a privilege, but sebab sometimes people will say, okay aku kerja tak sempat nak study, but these days banyak sangat universiti, especially UiTM pun ada menawarkan course yang apa orang panggil weekend, macam kelas malam, macam Dr. Asia cakap. It's just if you want it, then you go for it. Tapi kalau kita tak nak, we will never try pun untuk faham. Alright, thank you so Yeah. much Dr. Asia Thank you very much. for being here today lagi sekali dengan saya. Sampai My kita jumpa pleasure. lagi. Thank you Bye. very much. Bye-bye.